Okay guys, sebenarnya ada 5 step yang korang boleh amalkan supaya korang sentiasa selamat semasa mencedok. Tak kisahlah kau selamat daripada segi undang-undang ataupun keselamatan diri kau sendiri. So step yang pertama adalah korang kena pandai bawa motor korang. Apa maksud aku dengan pandai bawa motor? Maksud dia adalah korang kena master motor yang korang guna untuk korang cedok. Dan yang nombor 2 pula, korang kena sentiasa fokus dan bersiap siaga. Bayangkan kita bawa kereta pun nyawa kita 50-50. Kau fikir pula kalau bawa motor macam mana? Dan yang ketiga pula, kau kena complete mat. Apa maksud aku complete? Kau kena ada lesen, kau kena ada road tag, motor kau tu bukan motor curi, dan body dia bukan body ketuk. So bila kau kena tahan roadblock, bila kau kena tahan random, kau tak perlu risau. Yang keempat pula, kau kena pastikan kau master dekat tempat yang kau selalu main. Sebab bila kau tengok phone, kau belek-belek, itu yang membuatkan kau jadi tercedok. Bukan mencedok, tercedok. Dan yang kelima pula, kau kena pastikan motor kau complete, cukup sifat dan sempurna mat. Contohnya macam brake makan, rantai tak berbunyi, lampu depan belakang ada, side mirror. So itu sajalah tips keselamatan daripada aku. Semoga bermanfaat untuk korang. Macam yang kau nampak, hari pun dah gelap. So aku dah boleh laburkan tirai. Korang jangan lupa follow. Kita jumpa next video. Ciao.